You are the example. Maksudnya apa? You tunjuk contoh yang baik, anak buah akan copy you 50%. Actually 20%. Saya ulang 80-20 You tunjuk contoh yang baik, anak buah you akan copy you separuh atau lebih kurang daripada separuh. You tunjuk contoh yang tak baik, anak buah you akan copy 2 kali ganda. So I want to give you, my last point adalah tentang 14 do's and don'ts. Seorang CEO yang berjaya, seorang business owner yang berjaya, dia ada 14 perkara yang you patut buat dan jangan buat. Silakan. Yang pertama, do. Wujudkan tempat kerja yang semua orang rasa dihargai. Keyword dia apa? Hargai. Culture yang power yang you patut buat setiap pagi, especially besok pagi adalah setiap orang mesti ada sesuatu benda yang betul yang dia buat. Hargai perkara tu. Dan jangan biarkan sikap negatif atau perangai toksik anda dan orang lain berterusan. Kadang-kadang anda juga ada perangai toksik yang perlu dicek dan juga tim. So, itu nombor satu. The do's adalah culture yang bagus, dihargai, recognize people. Yang culture yang tak bagus adalah orang yang negatif ataupun mereka yang ada toksik berterusan. Next. Vision. Sentiasa remind people tentang hala tuju, tentang direction, and drive the team untuk towards the direction. Jangan biarkan tim kita tertanya-tanya tentang kat mana hala tuju syarikat ni. Dia akan buat seluruh momentum akan slow down. Especially you sebagai someone yang sentiasa ada idea baru. That's why you kena sentiasa recap, update ataupun reconnect tentang the vision, the latest vision. Next, nombor 3. Jadilah seseorang yang bertanggungjawab. A good business leader, kita ni bertanggungjawab, accountable. Semua aspek, masa, wang, kewangan, bila kita janji buat sesuatu, kita buat. Komitmen kita buat, kita agree, kita buat, deliver. Jangan abaikan kesilapan atau isu tanpa cuba selesaikan ataupun admit. Oh, kita ada isu, saya ada silap, saya minta maaf. Admit, bertanggungjawab. Sebab itu akan buat culture dan dalam company you akan ada manusia yang lebih bertanggungjawab. Tunjukkan contoh dengan pegang janji anda. Dan pastikan orang lain pun buat benda yang sama. Next. 4. Delegation. Percaya pasukan boleh buat kerja yang diberi. Jangan kawal setiap langkah atau terlalu masuk campur. Delegate. Maksudnya bagi task. Of course you nak tahulah apa yang berlaku kan, but you kena start allowing your team untuk buat task. Next, delegation. Fokus. Utama kerja yang paling penting. Tanya soalan tu. Bila you buat senarai things to do minggu ni, benda ni paling penting, kurang penting, tak penting. Saya ulang, tutup skrin. Always tanya soalan ni. Dan tanya tim you juga, benda ni paling penting ke? Atau hanya penting? Atau dia kurang penting? Atau dia tak penting? Saya ulang. Adakah benda ni paling penting? Atau hanya penting? Atau tak penting? Atau kurang penting? Kurang penting ataupun tak penting. Senaraikan semua kerja dan tanya soalan tu. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 tu paling penting. Level 2 penting. Level 3 kurang penting. Level 4 tak penting. And then scrap yang mana yang tak penting, tak tepi dulu. Next, jangan buat kerja yang orang lain boleh tolong urus. Kalau ada orang boleh handle, biar orang lain buat. Next, selalu beri info dan tanya pendapat pasukan. Jangan anggap semua orang tahu apa yang sedang berlaku. That's communication. Tanya feedback. Tanya what's happening. Or expect them to update. Next, sesuaikan dengan keadaan perubahan. Sesuai dengan perubahan. Adaptability. Terima perubahan dan cuba idea baru. Jangan guna cara lama yang dah tak berkesan. Next, to business owner. Empathy, nombor 8.
Empathy adalah meletakkan diri kita pada tempat orang lain. Dengar betul-betul bila pasukan luahkan masalah, fahamkan sebenarnya apa perspektif POV dia. Jangan fikir semua orang kerja atau fikir cara sama dengan anda ataupun fikir macam anda. Tak. Kita semua cara fikir tak sama. Kadang-kadang proses saya dengan handling SLT pun macam tu. A lot of time, percayalah, mereka perlukan POV kita. Next. Growth. Bagi peluang pasukan untuk belajar dan berkembang, dan jangan anggap belajar atau latihan itu tak penting. Learning and growth. Growth hanya berlaku bila kita belajar. Next. Keterbukaan. Jujur bila ada cabaran atau peluang baru. Jangan suruh info penting daripada pasukan. Next. 11. Tunjuk anda nampak dan hargai usaha mereka. Jangan ambil nama atas kejayaan yang sebenarnya pasukan punya hasil. Next. Buat keputusan dengan yakin dan fikir baik-baik. Jangan terlalu lama tunggu sampai nampakkan progres dan tim malah tertunggu-tunggu. Tak bagus. Next. Jaga masa anda untuk fikir perkara penting. Jangan ambil semua kerja sendiri sampai penat ataupun burnout. Delegate lah. Next. Or hire people. Or outsource. Pimpin dengan jujur dan ikut nilai betul. Jangan korban prinsip anda semata-mata untuk capai result jangka pendek. 14 kan? Integrity. Saya nak bagi yang ke-15. Tutup skrin. Yang ke-15 adalah, tuan-tuan dan puan-puan, dengar betul-betul. Ini conclusion saya. You are the example. Cakap, I am the example. You are the example. You pernah dengar tak kisah pengasas Public Bank Tan Sri Teh Hong Piao? Dah meninggal lah. You tahu tak sampai dia tahu tak yang dia adalah kat bangunan office dia ni, tingkat paling atas penthouse dia adalah hospital dia. Maksudnya hospital tu adalah tempat dia rawatan, dia tak nak duduk hospital. Pada hari dia tua, dia adalah masih bekerja sampai last point dia. Saya tak suruh lah you macam tu, dahsyat sangat. But nak mengatakan sikap dan karakter dia hardworking tu. Padahal ni Public Bank ni, dia billionaire ni. Dia suka kerja. Punya suka kerjanya ni, tak ada siapa anak buah dia berani kata jangan terbang kerja ataupun nak malas. Sebab dia adalah the best, the powerful example lah, effort dia tu. Dia adalah orang yang sentiasa I want to say lah, dia adalah orang yang the example of hardworking. Hardworking. Dia sangat hardworking, sangat committed dengan apa yang dia buat. Ya, you are the example. Maksudnya apa? You tunjuk contoh yang baik, anak buah akan copy you 50%. Actually 20%. Saya ulang 80-20 You tunjuk contoh yang baik, anak buah you akan copy you separuh atau lebih kurang daripada separuh. You tunjuk contoh yang tak baik, anak buah you akan copy 2 kali ganda. Itu masalah dengan anak buah ni. Kita balik. You are the example. Now, what's the choice? Be the best example or be the worst example? Which one? Be the best example. Kalau dalam office you, staff you nak tiru siapa? You ada contoh-contoh orang yang hardworking lain, yang banyak. Saya tanya tiga orang. Ini saya tanya tim, siapa yang ada kat dalam ni resource RCG? I nak tanya you. You tengok Suli tu hardworking ke tak? Hazra? Hardworking? Ponteng selalu? Datang lambat tiap hari? Tak saya ada contoh tak? Yang tak perlu saya. Contoh tu tak payah kat saya lah. Betul tak? Tapi saya sendiri memang contoh pun. Saya voice chat paling awal.
Suli start kerja kau apa? Saya start kerja kau apa? Dia tak payah kata, aku paling rajin. 3 jam. Bos dah start 6.30 weh. Bos dah mula 6.30, kau tak payah kata lah kau paling awal. Tapi environment kerja dia berbeza dengan saya. Of course. Faham tak? Salam tahajud saya lebih awal, yes. Point saya nak cakap adalah, you are the example. And you are the best example. Could be, or you could be the worst example. You rasa, kalau semua staff ikut example yang baik yang you buat, company ni akan better ke tak? Akan kan, insyaAllah. Tapi kalau dia tiru yang worst, macam mana? Bos yang tak ada disiplin, tak ikut jadual, meeting kejap nak buat, kejap tak nak buat, last minute mesti cancel. Itulah perangai bos. Kan asyik tukar je meeting. Dah janji besok nak jumpa, tak edit. Kita tukar hal lain, ada hal lain. Padahal hal lain tu bukan apa pun. Kan? Asyik cancel meeting. Dia pun terikut lah. Last minute je dia cancel. Ni ada setengah orang perangai tu. Dah janji, tak tunaikan. Dah janji, tak tunaikan. Tukarlah karakter tu. Bila dah set, dah jadualkan, mesti buat. Apa jadi pun kita buat. Tak perfect pun kita buat juga. Be the best example. Bos tak ada jadual, teratur. Macam jadual tu sekolah. Anak buah lagi dah tu. Bos tak ada buku nota untuk bawa masuk dalam meeting. Jangan pelik lah anak buah masuk, bawa kertas tisu. Tisu tandas pula tu. Faham? You are the example. Dia kena tahu ni, bos malam ni weekly focus hari Ahad malam. Dia kena tahu. Dia kena tahu. And staff you, team you kena tahu. Yang you adalah committed, weekly focus malam ni, bersedia untuk esok. Dia kena tahu. Supaya dia tahu yang you dah bermula malam ni. Dia baru nak mula esok pagi. Terima kasih banyak. Have a great day.